Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Naufal bin Rizwan daripada Unit CDC dan Surveillance Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu aktiviti yang kami laksanakan di Unit CDC dan Surveillance, iaitu pengambilan sampel bagi leptospirosis, yang ataupun kita lebih kenali sebagai kecing tikus. Dalam video hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk pengambilan sampel tersebut dan cara-cara pengambilan sampel leptospirosis. Jadi, apa kita tunggu lagi? Ayuh kita saksikan bersama-sama. Antara peralatan yang kita perlu ada adalah dipper, skop tanah, plastik sampel ataupun kita kenali sebagai world pack, sarung tangan serta hand sanitizer. Langkah pertama yang kita perlu laksanakan adalah untuk mencuci tangan. Kalau di sini kita akan gunakan hand sanitizer. Setelah tangan disanitize dengan sempurna, kita pakai sarung tangan. Baik, seterusnya setelah pemakaian sarung tangan, kita akan marking ataupun kita akan tandakan plastik sampel dengan nama tempat, tarikh serta jam pengambilan sampel. Jadi untuk hari ini, sampel yang kita ambil adalah sampel tanah serta sampel air. Untuk pengambilan sampel, skop tanah dan juga dipper perlulah kita steriliskan terlebih dahulu, yang mana di sini kita menggunakan alkohol dan chlorhexidine. Untuk pengambilan sampel air adalah perlu diambil di kawasan air yang tenang. Untuk sampel tanah pula, tanah diambil di kawasan yang mempunyai sisa-sisa makanan, yang mana kita beranggapan bahawa tikus akan mendapatkan makanan di kawasan tersebut. Setelah saya kongsikan kepada anda semua tadi cara-cara pengambilan sampel serta sampel-sampel yang telah kita ambil, sampel yang telah kita dapatkan itu kita akan hantar kepada Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKK Sungai Buloh bagi penganalisaan untuk melihat sama ada sampel tersebut positif leptospirosis ataupun tidak. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, saya akan kongsikan kepada anda semua langkah-langkah pencegahan untuk kita laksanakan bagi mengelakkan jangkitan kecing tikus. Yang pertama adalah elakkan mandi di sungai ataupun kolam sekiranya anda mempunyai luka ataupun penyakit kulit. Yang kedua, jika anda bergejala setelah 2 minggu daripada aktiviti mandi di kolam ataupun tasik ataupun sungai, pastikan anda mendapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun hospital. Dan pastinya, langkah yang paling penting dalam mengelakkan jangkitan kecing tikus adalah dengan menjaga kebersihan persekitaran. Elakkan daripada sampah-sampah berkumpul ataupun dikumpulkan di satu tempat tanpa dibuang di tempat yang sepatutnya di kawasan rekreasi air. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi mengelakkan jangkitan kecing tikus. Jadi sekian saja daripada saya. Bye.